Okay guys, hari ni kita dapat shutter daripada brand Max. Dekat tangan saya ni ada shutter brand Max Supreme X1. So kat tangan saya pula Supreme X2. Untuk shutter Supreme X1 dengan X2 ni, dia menggunakan dekat dia punya bulu tu adalah bulu angsa, dan dekat tengah-tengah dia tu adalah modified nylon, dan dekat paling bawah sekali iaitu kepala dia menggunakan cork. Speed untuk kedua-dua shutter ni adalah 77. So jom man, kita pergi test shutter ni. So, sedap ke tak? Kita tengok dulu macam mana. Let's go! Okay man, macam mana shutter kita test tadi? Best tak? Best. Shutter Max X1 untuk newbie player boleh sampai 30 point. Tapi kalau more to intermediate, aggressive player, saya rasa tak sampai satu game lah. Like dia memang cun melecun. Untuk S2 bulu ni, okey. Ni after kita main dah smash, draw apa semua kita dah buat, semua drive ada. Tapi flight setakat ni saya test tadi, okey lah, boleh beli. X2 dengan S1. ya. Beli terus.